Lepas bangun pagi, gosok gigi dulu ke makan dulu? Jawapan yang betul adalah kita gosok gigi dulu. Kenapa kena gosok gigi dulu? Sebab bila kita tidur, bakteria akan membiak dalam mulut kita. So, sebab tu bila kita bangun tidur, mulut kita akan lebih berbau dan rasa kurang segar. Kalau anda terus makan tanpa gosok gigi, sebenarnya anda makan bersama bakteria yang terkumpul sepanjang malam kita tidur. Gosok gigi sebelum makan ni membantu kita untuk membersihkan plak yang terkumpul sepanjang malam. Fluoride ataupun kalsium daripada ubat gigi akan protect gigi kita daripada makanan yang berasid dan membuatkan nafas kita lebih segar. Tapi doktor, saya jenis suka makan dulu baru gosok gigi, boleh ke? Boleh, tapi tunggu sekurang-kurangnya 20 ke 30 minit selepas makan dan baru gosok gigi. Ini function dia untuk mengelakkan kerosakan kepada enamel gigi ataupun lapisan luar gigi. Jadi kesimpulannya, kalau boleh kita gosok gigi dulu sebelum kita ambil sarapan. Lebih cepat, senang dan lebih baik untuk kesihatan gigi kita.